Okey, hari ni aku nak tunjuk, mengenai, indikator BBMA yang latest sekarang ni. Ini yang latest lah, kita ada version untuk MT4 dan juga MT5 lah. Uh, so apa yang baru sekarang ni adalah kat sini kalau nampak dia ada satu UI lah. So kat sini kita boleh tukar-tukar dia punya setting lah. Okey. Contoh yang paling atas ni buy dengan sell dengan alert lah. Okey, so kalau kata kita tak nak signal yang buy ni, kita nak tengok sell je, kita boleh off. So dia akan keluar yang sell saja. Okey. Lepas tu kalau nak ni turn on, klik balik. Sama juga dengan sell, turn on, turn off. So dia akan keluar keluar yang mana kita nak je lah, yang kita on je lah. Okey. Tu satu, lepas tu kita ada alert on. Kalau kita off, so dia takkan keluar lah. Walaupun dia ada apa, teks ni, tapi dia tak keluar lah alert dekat kita punya indikator lah. Okey. Tu untuk setting yang pertama lah. Okey. Lepas tu kita ada nak tukar mood lah. Kalau kata ni contoh ni background warna warna macam gelap sikit lah. So dia boleh nampak katalah kalau saya tukar background warna putih. Contoh macam ni kan. So dia agak kurang jelas lah. So kalau yang ni boleh tukar pada ni. Kalau nampak sini L ni dia lebih kepada L ni maksudnya light. Light mode dengan dark mode. Kalau D ni dark. Okay, so dia boleh nampak lah. Kalau kita tukar ni, just klik je lah. So kalau kita tukar time frame pun memang dia uh, tak berubah. Bergantung apa yang kita pilih lah. Okay. Tu satu. Lepas tu itu yang kedua lah. Lepas tu kita nak sekejap, tukar balik lah. Okay. Okay, lepas tu ni nampak kena arah kukuh on off. Kalau kita on off tak adalah untuk kena arah tu. Kalau kita on, contoh yang ni buy, kita off, so dia tak ada keluar lah. Sama juga dengan MMT ni momentum ni momentum buy. Kalau kita off, dia tak keluar lah. So EXT ni untuk extreme mana extreme. Okay. Ni contoh extreme kat sini. Extreme sell. Kalau kita off, so dia tak ada lah. Tu untuk ni lah. Okay. Untuk yang ketiga ni, baris ketiga ni lebih kepada contoh lah. Ini contoh tak ada template Ni kosong lah. So kalau saya on, dia dah ada auto ni tau. Dia dah ada auto siap-siap indikator BBMA lah kat sini. Cuma dia kecil sikit lah. Ini boleh setting lah kalau nak besarkan. Contoh MA high low ni untuk ni lah, moving average yang ni lah. Okay, so kalau saya off, on, dia akan ni lah. Kalau EMA ni lebih pada EMA 50, 100, yang ni lah. Kalau off, so tak ada lah EMA tu. Lepas tu BB. Yang ni BB on off ni untuk Bollinger Band lah. Kalau saya off, dia memang ni lah. Okay. Tu untuk yang ketiga. Yang keempat ni adalah untuk re-entry. Re-entry kalau contoh ni, re-entry selepas candle arah. Okay, saya on balik. Default balik lah. Okay, untuk re-entry candle arah, re-entry ni yang berlaku re-entry yang berlaku selepas adanya candle arah. Okay, ni contoh candle arah. Okay, ni candle arah, sell. Lepas tu bila ada candle yang reject MA5 high ataupun low, so dia akan tanda sebagai re-entry. RE ni re-entry, candle arah, sell. Sama juga untuk buy. Okay, ni kat sini. Re-entry, candle arah, buy. Sebabnya ada candle arah kat sini. Tu untuk re-entry candle arah lah. Okay, lepas tu kita ada re-entry momentum. Momentum. Okay. Kalau nampak kat sini, re-entry momentum. Contoh ni ada momentum. Sign on sekejap, ada momentum sell. So bila dia reject, ada momentum re-entry, momentum sell. Sama juga dengan buy. Kalau ada,
Re-entry buy. Okey, contoh ni yang baru. Okey. Lepas tu reject M5 ni RE ni yang ketiga ni bukan re-entry M550 dia reject M550. Ni yang ni biasa kita guna untuk time frame kedua lah, nak tengok ada rejection pada M550 ke tak. Contohnya ke mana contoh? Okey, contoh ada tak contoh satu? Okey, contoh ni dia ada reject M550, lepas tu ada reject M5, reject M5 cell. Ni biasa kita guna untuk apa? Di candle di time frame kedua lah. So berbalik pada tadi. Lepas tu kita ada last, kita boleh nampak kat sini ada dua. Kalau pasal kat sini ada star, dia ada re-entry momentum buy dengan CSAK pun ada juga. Okay, CSK tak ada on contoh CSK yang ni okey, ni ada star. Okey, okey. Apa beza ada star dengan tak ada star? Contoh yang ni tak ada star, yang ni ada star. Okey. Untuk candle arah, okey silap. Untuk candle arah, yang ada star ni menandakan di time frame bawah dia ada momentum. Yang ni kalau nak tengok kena tunggu satu time frame dia ada momentum. Okey, nampak? Ada momentum. Bila ada momentum, candle arah tu akan ada star. Macam ni. Ni contoh lagi satu. M1. Okey, nampak ada momentum. Tu satu. Yang kedua, re-entry momentum yang ada star. Okey, ini contoh. Ini fresh lagi ni. Okey. Ni ada momentum, re-entry, sub naik. Ini tadi saya dah monitor ni memang inilah. Okey, so tengok ni. Kita tengok. Okey, untuk re-entry momentum yang ada star ni dia bukan tengok yang time frame bawah tapi dia tengok time frame atas. Dia beza dia kalau candle arah kita tengok momentum pada candle bawah. Time frame bawah. Tapi untuk re-entry star kita tengok momentum di time frame atas. Contoh ni M5. So bila ada star ni maksudnya time frame atas M15 lah. Dia ada buat momentum. Nampak tak sini? Ada momentum buy. So dia akan detect re-entry tu ada star. Sebabnya tak semua re-entry ada star. Contoh ni tak ada star. Ini candle arah. Re-entry candle arah. Sekejap saya tengok. Ni re-entry okey, re-entry momentum. Ni tak ada star. Ni kosong. Yang ada star tu ada momentum di time frame atas. Okey. So setakat tu dulu untuk update apa? Untuk update kali ni. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak trade menggunakan indikator ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.